Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita datang lagi ke spot Kampung Mandah. Hari ini kita mancing kat sini lah. Keadaan air hari ini dalam sikit. Batu pun nampak sikit je. Dan air sangat keruh lah. Sangat keruh. Hari ni saya nak cuba umpan ni. Umpan sawit. Sawit peram dengan sawit potong lah. Tengoklah keadaan dia macam mana nanti. Okey, kita buat balingan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Umpan sawit potong. Bismillahirrahmanirrahim. Dah tinggal sabut. Apa dah kau lah naik atas? Oi, patin. Patin. Ha. Dah dapat dah. Aku ulang ke apa? So itu. Lisha dapat patin. Ha? Sekejaplah makan terpayah. Dia nak pendek. So Dia lagi dia. aduh, dia ni ilmu apa ni? Ada Tengah dalam so. aku balik. Panah. Ajik panah. Dah 2 ekor dah dia je. Orang lain tak dapat ni. Tengah dalam so pula tu. Taklah ni tu. Kerang melompat keluar. Kan betul orang kata. Badan dia. Baru kena. Apa? Ha? Dekat Binti Zaini tu kan? Ha? Kan dekat sawah tadi kan? Ha? Satu pokok tu. Ada tu pokok ara tepi. Rasa. Pokok ara. Dekat kolam tu kan? Ha. Ara. Ayah ni pokok apa ya? Tak tahu. Dia berdua lagi pokok. Kan patin makan buah. Hmm. Dan buah apa nama? Apa kamera? Patin. Patin. Apa tadi air apa? Sikit. Alhamdulillah.
Tali kain siapa? Ni oh. Sekejap lagi tarik. Nah. Oh, abah punya. Abah punya juga. Tiap. Boleh. Kan terlepas pula. Tiap Batu. batu. Kain peluk. Sekilo ada. Tak sampai. Yelah belik ni. Boleh timbang. Dia timbang. Agak masuk hospital. Ada ni loceng ni. Pusing ke atas. Dia. Tahu. Dapat tu. Betul. Lagi satu. Lagi satu kat alam. Atas. Dia mango. Sakit. Pegang ekor. Gigi. So, Ya. alhamdulillah. Jual. Sanggup? Ikan apa benda ni? Ikan apa pula ni? Dia bau. Baung, anak baung. Jadilah. Ada bau. Ajib, dah ada dua lagi. Baung. Bukan. Yelah baung ekor merah. Apa? Anu. Telur apa? Ini bau umpan tu. Ha? Baung umpan. Betul ni. Kamu kalau pergi peluk intan lah. Tapi kena naik boat berani. Ada. Temperah. Semua dia tu. Tak kumpau. Kecil pun jadilah. Jadilah, goreng lah. Ke mana pergi ya? Sini pergi ya? Alhamdulillah. Tenggalan. Ui. Lain macam ikan. Kere. Temperah. Temperah. Sikit je. Jaga yang besar. Tengah pula. Baru nak keluar ikan apa? Ada lagi. Banyak lama datang.
Dia? Oh, Tenggalan. Tenggalan. Tenggalan ni, Jit. Angkat tu, angkat tangguk, angkat tangguk. Kan lucut, baby orang lembut. Hah? Nah. Comel benar lawang. Baik adik sondok. Lawang ada, baung ada, patin ada. Baiklah sahabat, setakat ini dulu sesi memancing kita pada kali ini. Barang-barang pun saya dah kemas dah. Ni dia hasil memancing kita pada hari ini. Alhamdulillah hari ini dapat seekor ikan patin ni agak besar lah. Dan ikan patin kita dapat 2 ekor, satu kecil, satu yang besar. Kemudian ikan tenggalan dapat 4 ekor, ada yang tak record tadi. Kemudian ikan lawang seekor, ikan anak baung ekor merah seekor, kemudian temperas 3 ekor. Ikan berduri dapat 3 jenis hari ni. Okey, setakat itu saja sesi memancing kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi memancing yang akan datang. Sehingga itu saya doakan semua sahabat-sahabat berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki oleh Allah SWT insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni dia ikan patin yang kita dapat tadi. Saya akan siang untuk masak gulai tempoyak. Sebelah ni kita potong. Bukan telur. Okey, ini dia ikan patin yang dah kita siang tadi. Dapat berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5. Kepala belah 2. 7. Ini telur. Bertelur ikan rupanya. Okey. Kita nak masak lemak. Masak lemak tempoyak. Masak tempoyak. Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya nak masak ikan patin gulai tempoyak. Bahan-bahannya adalah timun tua, bawang, serai, cili merah, cili hijau, tempoyak, garam dan kunyit. Bahan-bahan yang perlu ditumbuk adalah bawang, serai, cili merah dan cili hijau. Okey. Yang itu kita perlu tumbuk. Ini bahan-bahan yang kita sudah tumbuk tadi. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang dah ditumbuk tadi. Kemudian kita masukkan ikan. Kemudian kita masukkan tempoyak. Kemudian kita tambahkan air.
Dan kita kacau. Kemudian kita masukkan serbuk kunyit. Kemudian kita masukkan timun tua yang sudah dipotong. Kemudian kita masukkan garam. Ini dia makanan yang kita dah masak tadi. Gulai tempoyak ikan patin, gulai lemak paku dan dengan kerang, dengan asam pedas.